Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama channel Dunia Kehidupanku. Di sini kita sama-sama lah dekat KD. Saya tengah tolong Kak Yam untuk menyiapkan makan malam ni. Mi Hailam Kak Yam ya? Ya betul. Mi Hailam kat sini nanti ada meeting ya. Jadi kita masak dulu ya. Kita kopek sayur, deret, Mi Hailam. Ya, kat sini ada daging lembu yang Kak Yam dah rebus ya. Biar cepat kita siapkan masak. Kalau tak rebus lagi, takut lambat. Daging lembu kan lihat. Itulah. Tak dengar. Hei, alamak. Macam ni kecilnya? Okay. Kalau kasar sikit pun boleh. Kasar sikit. Hampa tak sembunyi kuih neraka. Kuih neraka. Apa buat? Nanti Oh, kita ada tengok. cheese. Tu ada cheese dengan ni. Dalamnya gandum. Komen daripada Ni tak mana ni? sana. Tak sini boleh? Tak sini dulu lah. Sekejap. Minyak belum panas. Air panas nak masak air kan? Belum, masak lah, masak. Masak kok. Kak Yang baru sampai dulu ni. Kita goreng bawang holland dengan bawang putih. Ya nak? Yang BC pukul berapa? Ha? BC pukul berapa? 9. Bukan. Itu yang Kak Indah kan pukul 8. Kat 8 tu kononnya datang makan. Kak yang masak apa? Mi ayam. Mi ayam. Oh, cili. Oh. Bu. Ya. Ya Allah, kacik tengok. Daging itu daging. Okey, baru nak cakap tadi masuk daging dulu ya. Yang sikit. Okey. Nak masuk tak? Ha? Kak Yang? Ah, ni. Kita telur. Lepas telur kita basuh. Oh, tak payahlah. Basuh. Rugi air. Kita masak express je. Daging ni dah rebus siap-siap. Tak masak. Masuk sos tiram. Oh. Panas lah.
Ini dicampurkan. Ni dah tak mana? Telur nanti toast dulu. Lepas tu kita ni. Ni lah boleh buat. Apa masak air? Nak letak yang dah tu. Itu nak tak kuah hari ni. Nanti saya apa kat dalam? Tak kuah. Gula ke? Ayam nak cari garam. Ada garam? Akak tak tunggu cari garam lah. Gula. Nak masak air, nak buat air tak ada gula. Ni nak tunggu apa tak? Siapa nak makan Tak tak? nak dia tak nak mampu dah. Okey. Ni tengah siapkan limau ya. Limau kasturi. Dengan cili. Ini saya nak ketuk saja. Oh. Tak boleh banyak, takut nenek tak boleh makan. Oh, maknanya dia tak ada pedas. Okay kan, ni mi yang untuk mi Highlands kita celur dekat air panas dulu ya. Sini. Air sikit untuk jadikan kuah dia. Air banyak tuang sini mana tak sikit. Biar cepat. Ada satu lagi tak ya? Cakap dari cikgu, tak ada guna nak baju air, cakap macam tu. Dulu siapa pergi ke Kak Jem ke, siapa ke? Cikgu. Cukup rasa sikit ya. Agak-agak je. Meeting waktu makan dia tak sekali sebab tu Kak Yam celur mi dulu nanti kalau kita nak makan tinggal ambil mi letakkan pinggan bagi curah kuah. Okey, mi dah kembang dah. Kita nak toast dan kita tolong akak mi ni ambil toast dan basuh bersih-bersih untuk hilangkan bau kapur. Okey. Sorry. Ya nak Sini kita dah letak carrot ya. Okey. Esok je benda sana. Cikgu gula. Kan saya letak cikgu dalam bagi gula tak? Ayo. Lobak Bunga flowers. Kopi bunga kat ya. Bunga kopi. dan pucuk jagung. Okey, last. Pucuk jagung. Jagung ni. Pucuk jagung. Pucuk jagung tak baik. Kita masukkan telur. Masak apa dia? Mi Highlands Kak. Okey, telur tengah digaul untuk memekatkan. Wah. Tu dia dah siap ya mi Highlands kita. Okey. Tapi siapa cepat, siapa dapat telur ni akak tak tahu telur sebiji ha. Mana telur besar dah hilang dah. Itu je lah yang tadi. Ada. Ni. Tak tahu. Lepas ni kita nak masuk dalam. Sekejap lagi kita akan makan, lepas tu kita teruskan dengan meeting. Aduh, pesan nak simpan tu di sini. Kan, ya, nak. Boleh. Mangkuk tu. Mangkuk tadi. Satu lah. Rasanya ada tiga tadi. Satu, akak satu. Makan ya, semua tengah makan. Lepas makan
Lalu nasi goreng. Saya hitam, bawa coklat dia hitam lain. Bawa coklat. Bawa coklat tadi. Bawa coklat. Dengan mak dia sama. Betul. Pun ada warna kuning. Yang ada warna hitam kan? Penting. Penting. Plain tu tinggal diletung dengan lagi batu malai. Batu malai. baju sikit. Ya baju sikit. Kalau baju sikit. Kita dah masak makan. Sekarang kita lanjut meeting ya. Tengok dari awal sampai akhir meeting pun nak tahu. Dia patut baik. Alhamdulillah lah tadi tak berlaku macam tu lah. Boleh lah dia lakukan ni. Really lah, bangun dari liu dah. Kerelawan ke JK ke sama je. Sama je. Tudung ni cantik. Ya? Tudung ni cantik. Baby blue. Betul. Nasi kena buka Encik Nurul pakai tudung. Dia model tu. Tak, orang memang tudung tu kita cop. Mau? Okey, so nanti baju dari kita, so kita dah ambil meeting nanti, siapa kuasa yang buat dengan sasaran dengan baju, ambil, kira baju pertama ada tak? Saya belum kira lagi, kita bawa lah. Hai, so lagi video hari ini kita tutup dulu sampai sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jangan lupa ikuti video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek, kau ada belum minta? Siapa ada